cuba yang ini. Simple aja. Kalau you nanti you rasa dekat bawah, you akan kata, kita biasa masak tahu nenas tu apa semua. Tetapi bila you letak buah keras dan you letak santan, dia jadi satu lauk lain. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi asam pedas nenas. Ya. Alright. First kali kita panaskan minyak di kuali. Kita nak tumis first kali ni serai. Alright, kita akan tumis dalam minyak. Okay, sementara tu kita nak kisar puan. Alright, kita nak kisar bawang besar, buah keras, bawang putih, halia, belacan, serai. Ya. Sila puan. Blend hingga halus. Yang kita kisar ni tadi, ya. Bila ada buah keras, ada serai, ada halia, puan kena kisar lama sikit supaya buah keras tu hancur, serai tadi halus dan halia. Ya. Okey. Kita masukkan yang kita blend ni tadi. Okey, kita tumis sekejap. Tumis sampai pecah minyak, ya. Alright. Kita nak masukkan lada. Kalau puan dekat rumah, kisar sekali dengan lada, ya. Masuk sekali blend. Kalau masak 4 ketul lah ayam. Kat rumah jarang masak satu. Lagi tinggal berdua kan. Okey, kita masukkan lada, ya. So kita tumis sampai garing. Kita masukkan kunyit serbuk. Kalau puan pakailah kunyit hidup, dia lebih sedap dan dia berkhasiat. Kunyit hidup berkhasiat puan. Dia berkhasiat. Saya cuma tak boleh. Nanti orang tanya kenapa blender dia kuning, ya. Kalau puan kat rumah tak ada orang tengok blender puan. Jadi cerita-cerita yang ini kena garing ni puan. Saya nak masukkan nenas sebab saya pakai nenas mentah. Kalau puan pakai nenas tin masuk kemudian pun tak apa sebab dia dah tak keluarkan manis dah. Itulah you rasa nanti. Yang ini nanti dia akan makin lama dia akan mengeluarkan masam dia dan manis dia. Ya. Jadi kita tumis sekejap. Okey, kita nak masukkan garam. Kak Zaida sekarang ni masak 2 ekor ayam, ya. Puan jangan risau, kita masak 13 ekor. 13. Sebab kita ada 130 orang di studio Kak Zaida. Kita nak masukkan ayam. Saya kecilkan api, ya, bila masukkan ayam. Ayam ni Kak Zaida goreng dulu tau. Jadi saya goreng dulu tapi jangan garing. Jangan garing. Kalau garing nanti dia jadi keras. Ini okey, kita gauk balik-balik. Okey, kita nak masukkan air yang ni jangan ceritkan. Mungkin ada yang tengok Kak Zaida ni pakai pula air dalam blender ni. Ada orang kalau puan tengok dia punya video kan tak ada ni. Saya letak je lah sayang ni. Ini macam orang dulu kan masak macam tu. Kalau dia pakai lesung batu tu, satu kerja dengan kat lesung tu. Berat kan? Okay, kita balik-balikkan bagi rata dia, ya. Alright, kita nak masukkan daun kesum. Nak dapatkan bau daun kesum ni. Kita masukkan air lagi. Air pekatan terpulang. Kena agak-agak. Siapa suka masak pekat-pekat, silakan, tak ada masalah. Tapi lauk ni dia kena ada kuah sedikit. Ya. Kita nak masukkan ni bunga kantan, ya. Bunga kantan juga optional. Bunga kantan ni hanya nak tambah bau. Lauk kita ni berbau sangat sedap kan, ya. Okay, kita nak masukkan bende. Kita masukkan bende. Ya, so sebab itu saya potong supaya dia mengeluarkan sedikit legit. Dia akan ada efek pada kita punya kuah nanti. Okey, kita nak masukkan air asam jawa. Okey, kita nak masukkan pula ni tomato. Lauk ni banyak benda-benda ni. Nak bagi dia lambah sedap. Ya, okey, kita masukkan tomato dan bawang besar yang kita dah hiris ataupun kita dah belah. Alright, sekarang kita baru masukkan santan. Dia ada santan. Santan jangan banyak kan jadi dok lemak belakang. Santan hanya setakat nak bagi lain daripada lauk biasa. Ya, asam pedas biasa. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap. Banyak. Okey, dah mendidih, dah pemasak lauk kita puan. Cantik sangat. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini iaitu asam pedas nenas buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.